diinvasi oleh semut. Tapi Buluncas ini sabar saja. Mari kawan-kawan kita dengar apa yang berlaku kepada mereka. Kita akan belajar sama-sama kenapa kita mesti bercakap baik dan menghormati jiran sesuai dengan sabda Rasulullah SAW daripada hadis 15 daripada Abi Syaikh dan Habawa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusin ila jarihi. Maksudnya, barang siapa yang beriman pada Allah SWT maka akhirat, maka dia hendaklah berbuat baik kepada jirannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kawan-kawan, mari dengar kisah semua dan Buluncas. Semua ada Buluncas tinggal berjiran di sebuah taman. Semua sering menyuruh Buluncas kerana jalannya ramai. Buluncas, cepat jalan. Kami nak tinggal saja dekat si semut dengan nada sinisnya. Namun Buluncas harus berkecil. Aku tahu yang kenapa semua, tapi aku masih boleh sampai ke tempat yang aku tuju. Balas si Buluncas tampak marah. Satu hari semut berjalan, semut terlihat Buluncas membungkus diri sendiri jadi kepompong di bawah selendang yang besar. Jadi kepompong pula, agaknya marah sangat ni. Ketahui dia semua sang gigit. Namun Buluncas hanya terdiam saja di dalam kepompongnya. Tak ada membara sepatah pun. Beberapa hari kemudian semut berjalan di bawah tahun sama. Semut terlihat kepompong itu kosong. Dengan rasa heran dia pun menjerit, Buluncas, Buluncas, apa di mana? Tiba-tiba ada suara di atasnya menjawab, Semut, semut, aku di sinilah. Semut mendongak kepalanya, matanya terbiak. Seekor ramalan cantik terbang lincah di udara. Aku telah berubah semut. Kali ini aku bukan Buluncas yang kau kenal. Cakap si rama-rama dengan lembut. Aku minta maaf kerana dulu sering ngejek kamu. Aku tak sangka kamu boleh secantik ni. Rama-rama hanya tersenyum yang melebarkan sayapnya dan pergi mendekatkan semua anak saya. Semua merasa menyesal kerana jika dulu dia suka merendahkan sebesar. Kali ini dia kehilangan dia selalu pernah menjik. Kawan-kawan, berhati-hatilah bila bercakap. Ibarat lidah ke langit akhirnya jatuh ke muka sendiri. Saya menghormati kerana malu ciptaan Allah SWT punya kelebihan sendiri. Sekian, terima kasih.